Ada yang masih tak kenal ke XTV 250 daripada W Motor ni? Jom hari ni Ida belanja view apa yang hampa dapat kalau hampa beli motor ni. Didatangkan dengan enjin 244cc, 25 horsepower dan 23 Nm of torque. Kalau nak cakap top speed tu dalam 140-160 boleh pi. Bahagian depan telescopic fork, pakai kaliper J-joint dan lengkap dengan ABS. Saya pula W Motor bagi yang jenis kasak macam ni, so hampa boleh off-road dan bila lalu atas laluan yang berpasir dia tak lincin. Sik, jangan katalah selesa sangat dah ni. Guna sistem smart key, windshield manual adjustable. Dapat free pula 3 biji box. Bulanan RM342 saja. Ada tak user XDV 250 ni? Kalau ada, cuba hampa komen kat bawah pengalaman hampa pakai motor ni. Nak dapatkan motor ni, cuma perlukan IC depan belakang dan slip gaji dan hampa tekan apply now kat bawah tu. Apa-apa kami akan roji hampa. Jangan lupa like, follow dan share video ni dekat kawan-kawan. Until next review. Bye-bye. Assalamualaikum.